walahul azmu alal wafa, dan baginya seseorang itu bercita-cita di atas menunaikan janji, bi alla yukhasima, dengan bahawa tidak berperkara ia. Ma wate pun dia yang cita-citanya tengah long hal pun masalah punya dizalimi long. Nyan sebuah cita-cita dan ingin tak laksanakan. Hai cita-cita untuk tak laksanakan bahawa akan dapat fa'ir raja'a wa khasama, dan jika rujuk ia dan memperkara ia, kanal qiyas kasairil hukuk, adalah kias seperti ketinggalan segala hak. Innalahu dzalika, bahawa sungguh baginya itu demikian. Boleh. Sabar lagi dah menjanji insya-Allah long tengok long sedekah, long bantu rawan. Tapi kan hutang. Menjanji. Cuman tengah duduk. Kan aja dehli. Naji ya tuntut. Hanya putih nak pegah baron nak bantu long, yang nak jadi. Cuma punya hutangnya tak wajib bayar karena punya sedekah hanawa satu hana wajib. Berujung bal sarahal fuqara anna man abahal qazfa lam yaskut haqquhu min haddil qazifi. Malah mentasrih oleh para fuqaha bahawa sungguh orang yang membolehkan akan tuduh tidak gugur haknya daripada had orang yang menuduh. Dan kezaliman akhirat itu seumpama kezaliman dunia. Malah pegahli ulama fikah, li fuqaha, menyuruh tuduh kau kena had tuduh. Guyu cambu, berpeluh kau. Kalau kurang tuduh orang lain. Man, nak urang berai, sesuatu yang tuduh long pemaah. Nyan ada pemaah api yang had tuduhan gugur. Pemaah. Tetapi untuk hukuman orang yang menuduh, nyan hana gugur. Artinya hukuman hana gugur. Pemaah. Wa mazlamatul akhirah mislu mazlamatid dunya, dan kezaliman akhirat umpama kezaliman dunia. Tinggal di akhirat, tuntutan di akhirat tabang dunia ti. Boleh jadi uronyo tinggalnya di akhirat lu pemaah rawon. Rencana tu akhirat pemaah. Tu gede je hana jadi eli. Han jadi eli Allah ko jai pu ajuk pahala ilmu gerol hantip. Pu dah bajuk pahala kaji kajat kala ilau. Boleh jadi hana jadi pemaah dia ke. Cuman kesimpulan jipa. Fal wa alal jumlah fal afu afdal. Dan di atas jumlah kesimpulan, memaafkan itu lebih afdal. Bagi tanya yang terzalimi, sogat dapu maah ngahana. Lebih god maah mana. Jadi pribadi yang memaafkan. Man narugo dapu maah, neganto lain pahala. Akhirnya mandua lah ba. Ai menyot tazalimi gop taupat gop. Nyan pahala kitanya ke gop atau dosa orang lain juk ke dah. Tama nanti mangan tanyo tengok. Menyot dapu urang yang ke pemah. Urang yang upak pemah. Nyan itanyo pahala tanyo hana ke gayan. Pahala kan yang bila Allah. Pahala memaaf. Kena lebut ke mandua lah bah. Saling bantu membantu. Dan atanya oleh Allah. Memaafkan itu akhlak yang baik. Artinya tanyonya gegolong orang berbuat bah. Sangat goi dalimi tanyo duduk tak pemaaf. Sakiti tanyo tak pemaaf. Na wajib pemaaf hana. Na sunat afdal. Munyo tanya buruh dalam golongan orang yang berbuat baik, ya maafkan. Kita tanya muhsinin, orang yang berbuat
Nah perle tu mantanyo je ke orang yang berbuat baik perle. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah paling berat harapan bila Allah ke orang yang berbuat baik. Kesuatu pun siap rahmat Allah muhsinin. Ke orang yang berbuat baik. Jadi orang yang lakukan kebaikan yang tempat nepeta rahmat Allah. Salah satu kedanya orang yang berbuat baik memaafkan orang yang zalim, baik dah pun masalah. Hai hana masalah go pe hana pi masalah tengok kan. Wate hana masalah, Wate tak pun masalah, nya lepah masalah. Ya kan? Buka je. Wate hana tak pun na berat tu. Berat tu, kau sakit hati. Ya kan? Sakit hati dia je Hawaii berkumai. Ya gede dia ke ya julat tu tepi-tepi. Tapi meyo kata pemaah nak tak masalah. Pui ke tu. Ai tak fikir ya. Fikir penting-penting ke tu. Jera ada dia ada masalah kau. Baik fikir mangan. Je dalam pemaah ju. Moya anak apa malu aku pemaah kah. Ya kan? Dalam pemaah ju. Tapi pemaah kan. Mantap ai sampai santai lumoi. Kamu maaf ju. Hai si nyomanan. Mai dia ku puka kelong ke hati. Kan? Hai kah ke puka kelong. Okey kah kelong. Man ke puka yang ke hawa aku. Ikah ke hawa ketika kelong kan. Mampakah hang katen lagi kah ai katen lo ai ku tendi. Maki batu hai sama-sama dah buat ayu gede. Kanji budak kan. Dia hawa terlelau kan. Mudah-mudahan kan Allah Taala tak bodoh. Lah dia tiji Allah hana geduntut li yang hak manusia. Tiji hana gajuk fahla tanyo keji tu kata tanggung dosa tanyo leji. Tanggung dosa ajih li tanyo. Hana menyukai pemaah dari hati tapi sebab antai bi nafsi. Sebab maafkannya lagi kai serkah ke kedanya hana le tuntut. Tetapi barulah antai bi naf. Dari hati hana le pemaah karida hati, hana sakit le hati. Nyan barulah pemaah. Ya ada bukan orang yang ju. Iban? Ya. Kelenga kok bangai ron. Nyororo kang kutem. Ya. Menyolong bangai kah cara. Tapi yang betul kelung bangai kah bangai. Ya. Hai dia kaget dah pubuk ke. Ya apa bangai kita yo. Kiban ni. Ya kan? Geyu le Allah. Geyu katanya saling memaafkan. Kan enggak bangai katanya oleh Allah untuk gembira rahmat katro ji ya begah kau bangai kah. Nanti dengar semayang piyak ke ni kau bangai kah kat semayang. Benda buat kat kau bangai menyolong bangai kah ke carang dak kah. Tapi carang-carang lagi kah ya je dah pakai. Ikut. Ya gulu-gulu je cetak si. Itanya tanah pupuk gak kayak pucuk biji. Ya kan? Bantana pemaah kai pucuk oleh orang lain. Kebiasa mana? Perempuan kat tanah pemaah. Bahawa merempak ngangan. Nyan kayak pemaah. Kau pengai kah? Ayo keke. Habis. Ya. Atas benda dah silap ijak kru gara-gara haji. Gara-gara cetannya. Ini setanul insi. Cetan manusia. Ya Allah, ya pemaah iji ibu com. Ibu tu aneh je benar. Baik terpengaruh dia. Lu patih ke yu Nabi minta. Hai, saya baik bangai bak Nabi, bangai bak kah bahai ke dia. Keng kacarang raya akasan tu dua tu. Hamban. Wa qala al-Hasan, "Idza jassatil umam baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamah
nudu liyakum man kana lahu ajrun 'ala Allah. Fala yaqumu illal 'afuna 'anin nas fid dunya. Dan berkata Hasan Basri, apabila duduklah umat di hadapan Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada hari kiamat, dipanggilkan mereka itu supaya berdiri orang yang ada baginya pahala di atas Allah. Maka tidak berdiri kecuali oleh orang yang memaafkan daripada manusia pada dunia. Sehingga hari kiamat, yang manusia yang terduduk di padang mahsyar. Duduk pegang pengumuman. So yang nak jatah pahala ba Allah, bedah ya cok pahala. So bedah watenyan tu ya cok pahalanya. Urung-urung yang pemaaf manusia. Yang zalimi ganyan ke pemaaf. Nya ya cok jatah pahala ba Allah. Arti nafahlah khusus ku orang yang pemaaf. Namanya hawa ke pahalanya tak pemaaf ke dia. Dia cakap pahala je. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang oleh Allah dalam Al-Quran. Hal yang you. Pun yulhe perkara oleh Allah yang paling penting, bersikaplah memaafkan. Tanya menjadi manusia maafkan. Artinya tak boleh latih, tetap pemaaf latih. Baik betul latih pun baik pun masalah le. Hai punya pumpun tak ada kedih, hai tim mek tak betul you latih. Saya kata-kata kerau baik tajeng-jeng nah. Tak ingat lihat tasat, dah bahai lihat tasat, kenggelung. Pakai pelain juga tu. Bersikap pemah. Kemudian amar ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Tak kira urang yang pakak-pakak. Tanya urang yang mengajak orang lain berbuat god. Pakak berbuat god. Pakai akbar, pakai minta ilmu, pakai ibadah. Pokoknya hal-hal yang baik-baik, dan yang masuk orang yang ajar. Yang kelak, wa'arid anil jahilin. Berpaling daripada orang yang jahil. Mana berpaling, baik tak apa masalah orang jahil. Kau berhuakai. Gak tanya orang nak gak je. Dumpu salah bak je. Yang gak bro, belum yang bro. Yang kemenang, tak kau umum masalah. Yang kibat, a'rid. Mana je? Baik peduli. Baik, mana baik peduli pun. Mana yang gede? Paling tak ajak je untuk bersikap baik. Tapi kedi tidak bersikap baik. Baik tak apa masalah. Mana baik tak apa masalah, baik tak hati dia kerja. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila tanya di kun le urang jahil, dia pegah haba yang hanaga tanya, nya qalu salama, selamat. Semoga berselamat, berjroh. Mana betul? Baik tak apa masalah. Hati masalah memang. Tak usaha, baik tak apa masalah. Sebab, habis. Orangnya kau sakit hati, pakai sakit hati ni, baru ikan gerau. Mau orangnya pakai sakit hati, orangnya pergi kelam. Man, tinggal kiban, sakit hati, tinggal halil. Tabah naikkan, tak baru. Tinggal kai kelam. Nak habis. Lalu naik ke Mekah ke Melikat. Tok uri apa ke halam bang tengok. Sakit hati dia lah. Ya kan? Ai pun kata puas kasih je berkah. Munoi ke kali sakit hati. Lehnya karara pulih kata ulah ilm, kayak pegah lam. Pegah tiga tu ya ulang atas salam. Kata sakit hati dia lah. Kok jerat dia. Ya kan? Oh, hei kelati uku kok jerat. Hei tak dua lah tubuh yo. Sampai sakit tu.
Abang sakit-sakit. Kadang macam sakit hati lah. Tajuk hana bahagi. Banyak bahagia, hati sakit. Nak bahagia? Ya Allah bagi Rabbana atina fid dunya hasanah nabilung bahagia dunia bahagia akhirat hari-hari sakit hati. Jangan bahagia. Ya kan? Mudah tak baca bu paling sakit ya ke hati sakit. Bu hati sakit ya. Tapi sakit hati. Paparah. Ya kan? Itu perasaan tapi dia. Jangan bahagia. Tapi menyokong bahagia. Hanya masalah je. Hanya masalah. Enjoy. Ada masalah. Hai pun kai kakak juga di. Aku cocok pala mandang. Daerah ibadat. Tepi kurung. Wiri. Pi kurung. Keraknya. Kadang ini pun temang. Ya Allah. Ada yang dalam kecuriga. Kifarah dosa lah. Nak upak-upak je. Sehingga mesti temang curuga tu gara-gara agak upat tanya. Kan Alhamdulillah. Sampai atas itu untung. Naron upat. Mesti sudah sama-sama temang dalam curuga. Udah upat tanya dalam curuga. Gara-gara agak upat tanya. Gila ya. Tanya kasih pada dia. Dan dosa kau tengok. Cantik temang curuga. Aduh dah ikatnya pergi temang tu. Hantar sedap kita terima kasih. Oh my, aku si gara-gara ron upat ro aku jebu je ro juga mai ro aku tapak ngai Fatimah je lah nuruk ka. Alah ada upat ro ni. Terima kasih jam semua poi dia lan juga kan. Ada semua hom bega, pi tempat bega. Ada akibat aku kalau nuruk ka. Alah ro ada upat. Terima kasih. Tak orang kan. Mai lu yang pergi tempat demang juga, ikanya yupai golok. Ada lagi begah atai rok do saron ka ku nangong ilong ku upat ro. Olehnya yupat ro legok kai cok ku golok. Alhamdulillah ti ka. Dia nak bupu ya. Yang baik tanya upat go, menggo upat tanya upu susah ada. Ya kan? Yang susah ke tanya je ke tukang upat. Munya katanya orang tenupat pun ada. Tentangnya macam. Kaji lah benar. Jika you kedai. Baik nak pergi. So turn kan. So turn. Duduk tak minta alasan turn kujih lebih malam lah. Mak kau ke turn. Ya ada orang pergi akai menan. Kok kera hati. Ada orang nasihat. Saya tak nasihat kayaknya. Kau minta tengku lain. Tengku je. Gubur lebih terang lah. Gimana nak pergi ya? Watai tak nak ubi ubat ke kanyan. Ke pelemah orang lebih berat sakit. Orang je berat sakit. Baru hana kau ubat. Gimana nak ubat orang mana? Hana kau kerja ubat. Ilung pihang ku je. Mati kanyan. Mumanya mati. Ilung kerja si mati ku. Gimana nak ubat orang mana? Kena kai orang mana? Ni tengok pergi baik sakit hati, tak gusu Allah. Malah tak gusu. Kibar aku nak pegat tu man. Terus salah nasihat. Tapi kita nasihat ni terima begat. Duduknya ni jawab. Tentang lung beruk raya. Beruk urut lain lah. Man tak ada nasihat. Ya kan? Berarti lagi orang ijabah doktor. Doktor kita nak doktor. Nyan rono kurap baru. Dah mengejek dah rono doktor. Hai kau ubat baru. Dah lekai ubat mengejek dah ya begah tanya kurap. Gimana sih begah sehat? Hai dah kira. Tu kan tanya tengok teh naik lemengun. Pihan ada pun dengar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, ma hadzal afu. Nyogo lebih cerita buno. Puno kan bedah so yang nak jatah pahala ba Allah. Bedah ya cok. Bedahlah para pemaaf. Pahala apa orang pemaaf. Duduk keluarlah. Ambil kemaafanmu. Perintah dengan ma'ruf. Dan berbaling dari orang yang ya jahil. Maka duduk nekeli Nabi Jibril. Hai Jibril. Puilai maafnya. Ya bukan you ambil
Faqala, maka nekun li Jibril, Inna Allah Ta'ala ya'muruka an ta'fuwa amman zalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Allah memerintahkan dirimu bahwa engkau maafkan orang yang menzalimimu dan engkau sambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Dan engkau beri orang yang menegah akanmu, yang tidak mau memberi. Ya, keperintah oleh Allah. Pertama, urang zalimi tanyo tak maaf. Yang kedua, urang hai megak dengan tanyo tak megak dengan ji. Iko hubungan dengan tanyo tetap dah sambung. Olehnya, tabi kurang yang kriak ke tanyo ji sapu hai bi ke tanyo. Ke kurang tabi tanyo. Yang kagak kai. Lepo yang pubuk ju. Tahu tu yang kriak ke tanyo yang kekerian tabi. Ya kan? So yang tetap rumah ke tanyo iko hubungan tanyo yang kekerian tak bergerak ju hubungan. Bek tabala. Hai kau ajak baji. Ini ajak rokok. Putar pergi kerja baji ni. Bek mana nak kayan. Ya nak ke kayan mana. Tentang tak betul deh. Apa gah lah abah-abah ingat. Ya. Baji ni kita. Tentang betul dah ya. Benar. Gimana kahai bilik ji. Tak bilik kita nyo. Bek santut tanyo ngaji. Kai ko hubungan ji ke kita yo itanyo bet tak ko hubungan dah saban si kabro ji begai ke dah kita yo oh kai te limit apa mah nyen akhlak nah memunyo tabi kurang yang bi ke kita nyo nyen biasa naik gop yang he kurang klik ke kita yo tayo ndam gede biasa ndak Hana agak baik tengok agak tu. Selalu tanya bersikap bersikap pemaaf, bersikap pemberi, bersikap selalu jaga hubungan baik. Walaupun gop sebalik je. Ngurung yang lagi kan. Tanya bersikap baik. Karena yang baik tanya. Oh nak buruk urut lain. Baru lain matang buruk. Baik tanya buruk gara-gara buruk urut lain. Baik gara-gara urung lain hana agak. Kahana jadi agak dia. Yang ke kain ganyan hana ubah itu yang baik ubah tadi. Ya gesat create itu yang lagi gesat pemurah. Yang lagi gesat bro itu yang lagi gesat god. Baik gara-gara ganyan bro kata rubah. Yang gesat ke bro tepi-tepi kak ke bro ira aku. Kepu lagi kan. Ya, tak ada urut cepik dia tak cover tu. Tapi sampai cepik kan. Kata cover dia opur. Kata cepik kerjaan bet tak pun cepik rod di tayo apa bagai wit kan. Tanyo tak harap kerjaan bergerak ke tapi wati high team ke bet dah robah ke tayo hana ke. Tanya kan purlai bertemu juga, purlai benda pala ke. Kan habis lain dah betul, anak gaji gerok kota. Takap igo, masa ketit punya jan. Ya kan? Suum tili. Yang tak cok tak boleh, tak perlu pialam. Yang betul. Man begah he menanaya. Hana so begah hana he. Sebab tak begah terus tu he. Bertemu juga tu. Ya kan? Mamanya dalam neraka kan lebih hek lah. Kalau lebih hek datang hek dari mana juga air deh. Gua agak kait di mana. Waruwiya anil Hasan. Inna rajulan qala lahu. Dan diriwayatkan daripada Hasan. Bahawa sungguh seorang laki-laki berkata begini. Inna fulanan qadir tabaka. Faba'asa ilahi rutaban alat tabak. Diriwayatkan daripada Hasan bahawa seorang lelaki berkata begini, bahawa sungguh si fulan sungguh mengupat dia akan kamu. Maka mengutus kepadanya akan kurma segar
di atas tabak. Waqala dan berkata ia, qad balagani annaka ahdaita ilayya min hasanatika fa aradtu an ukafi'aka 'alaiha. Fa'zurni fa inni la aqduru an ukafi'aka 'ala tamam. Jadinya cerita Hasan Basri bahasa urut, tu orang yang pegah bagian. Si pulan kayu pat ro ni keung ro ne, i pegah ro ne tentang keburukan ro ne. Pulan. Li pegahnya gecok ju kurma tentang segar kana. Kurma dip dan segar kan tu, kan kalage boleh mengi. Ya, mentang segar-segar. Gu paso julang tabak. Tabak. Gak mei ke deh. Kurung yang berapa kanyan. Tok ke deh po berapa. Tok berita balong. Ro nah hadit ne kirim hadiah. Fahala ro ne gelong. Kebaikan-kebaikan ro yang ne buat kan hadiah gelong. Maka long ya bala. Lo terkah ba? Terkah bala. Kan buat gak gelong, nyolong balah gak geron. Nyo pat kurma tak apa. Kurma ke berah ne pemaah long. Long han sagup lagi ron nejuk kebaikan gelong. Ilong heno sabot tabak tak gai. Ilong kok jai kebaikan gelong. Ne hadiah. Ilong yang tanggup nyo ke nyo tak gai. Kurma sabot tabak. Mentang kurang lo laki maah berayut tak. Ya lagi ada rupa ya han tanggup belum balas jasa ron Allah yang balas jasa ron gelong hilo yo ke yang dah yo kunyo tak gai kurma sabot tabak kok berjasa rupa deu ya kan yo hai ni orang paling le jasa deu payah bela tak buat kebaikan ke gak kan. Kok jaigah dia fala. Oh mesti hanit palang yang orang beribadat. Dosa tayo kecok ganyan. Kita mengro dalam neraka mengata tayo lan syurga. Engkau udah. So kena balah jasa orangnya. Itanya sakit hati tu. Sakit hati tu kan. Jaga sabah sisi nyo sakit hati tu. Tapi sabah sisi nyan kebaik tapi hanja tayu. Hai nupat long dia. Nyan dosa Nyan lagi dosa ke ya gebi dosa dia tanyo yu. Ada tanyo hanjit dia yu pat. Hai tolong upat long dia kok jai dosa aku. Ni buat dicok ro dia dosa long. Ni bi kebaikan long tak ba aku rayang ujuk tarikat hai ku amai dia. Nupat ku dia ai ron tak tegan amai nupat long mentang long cok pahala ke long dah. Hanjit ti mana. Tayak yu. Uman kai mupat nyan kebaik kebaikan ke deo ku bahagia tu makan de kem dak deo ku dengar tanya siji upat ro ku tenang ku you dah iya pakai le de kem de senyum dak tanya truk siji duduk ipega urung ji kengerok ku bahagia ro kata bak pahala lom. Guna bunga pitilat jaga hang tumai wirid kan sopa kan. Bahagia dia. Ya kan? Nak salah. Ada betul ya. Ini Hasan Basri nyan Imam Sufi ya, aulia Allah. Kan kutub aulia. Ingat saya nak urupat. Kan? Cok juga bot tabak kurma, ngajo ju. Tok berita ronan kirim kebaikan ke long. Cuma nyumpak yang nah lain yang mudah. Mana pemaah lohan sanggup lagi long balah lagi ron kebaikan ron ke long lohan sanggup lu buat kebaikan ke ron. Ya amban. Ya Hasan Basri. Idaya muda Hasan Basri juga deh. Ya kode Hasan Basri ro muda kau bekerja tadi kan? Hai ke doa adabnya ke doa. Bahasa sama seri rawat daju. Cah lagi nanti kan? Ina cah. Yang baik menoi dia. Jeng cah. Dia kan kena cah.
Pada berah sama seri. Ya sama seri. Tanya kan. Ini ada nak perbuat orang menan. Dia dapat tak cok tak sipai. Bagaimana perbuat lah. Saya dah berah. Aisyah kaya berah. Aisyah. Tanya kan Aisyah. Tungku je lebih panjang ke buat anak kau. Gaya yang berotik kau. Ya gimana nak berlaku rumah? Pas sakit hati tu kau. Tapi yang kata lagi hati kat lop. Hajuk sakit hati. Hajuk sakit hati. Dah berhasil lop. Tak kalau gaya lagi. Dah berlaku dengan orang keluar you. Kan? Ada berah habar. Duh le secret. Duh. Di mana ada berah sarai. Ya, Haji. Wallahualam bisawab. Bila majumah.